Hai, kita berjumpa lagi. Baiklah, ingat tak saya ada bagi tahu kita boleh semak keputusan murid kita dalam Zap Quiz. Jadi, maksud kali ini pula saya ingin kongsikan bagaimana kita nak download dan print dan simpan sebagai bukti. Jadi, ini bukti kita boleh gunakan sebagai pentaksiran dalam kelas mengikut tajuk yang kita ajar. Jadi, bagaimana kita nak buat itu? Okey, baiklah. Mari kita lihat ya. Saya akan kongsi bagaimana kita boleh download apa kata keputusan murid kita ya. Okey, seperti biasa kita pergi kepada profile kita dan kita pergi kepada My Quizzes. Dalam My Quizzes ni, tengok bukan My Box My Quizzes, kita boleh lihat soalan-soalan yang kita dah buat dengan murid kita. Jadi kalau kita nak tengok, okey saya ambil yang plants ya, 5 science boleh. Jadi kalau kita nak lihat plants ataupun cara haiwan memilih telur dan anaknya pun boleh. Okey, contohnya saya pergi kepada progress report. Dalam progress report ni kita boleh buka dan terus kepada student statistik. Kita pergi kepada student statistik. Okay, dalam student statistik kita boleh tengok semua yang murid kita dah jawab soalan dan kita boleh tengok juga sampai 16 soalan. Okay, dan kita boleh lihat berapa soalan murid kita betul, soalan mana yang ramai selalu dapat salah. Jadi apa masalahnya mungkin murid itu tidak menguasai soalan itu. Jadi boleh kita buat intervensi dengan murid kita, betul tak? Jadi macam mana kita nak buat? Kita pergi kepada download records. Download student solution record ni open easily in Excel to clear. Okay. So kita boleh download. Dia akan keluar secara Excel. Nampak tak? Statistic by student. So bagi mudah kita boleh letak je topik haiwan. Supaya senang kita nak rujuk. Betul tak? So kita dah download. Okay. Ini yang saya dah download. Kita boleh buka download kita ya. Dia akan tunjuk. Ini dia. Nampak tak? Mudah kan? Jadi ini akan jadi salah satu bukti PBD kita, pentaksiran kita. Jadi lepas dah ada macam ni, kita boleh pergi kepada file, kita boleh print. Kita print, dia akan keluar. Kita tanya nak buat, so kita buat landscape lah. Dia akan jadi macam ni. Okay, inilah salah satunya yang kita boleh gunakan untuk download keputusan murid kita menggunakan Zap Quiz. Mudah kan dan menarik, betul tak? Jadi kalau kita lihat dalam ini, so lepas kita boleh tengok juga accuracy rate, submitted order, ini accuracy rate, tengok. Mengikut ketepatan, nampak tak? Jadi ini pun boleh, banyak kita boleh tengok page ke page lain, sampai semua page kita boleh lihat, ya. Macam tu. Lepas tu ataupun kita beri time span. Berapa lama dia habiskan masa untuk soalan itu. Soalan satu, Resha dia ambil masa 5 saat. Amsha dia ambil 7 saat tapi masih salah. Jadi total time nampak kita boleh lihat berapa masa dia ambil oleh murid kita. Jadi kalau kita pergi satu macam tu lah. Jadi murid yang ranking pertama ni. Kalau boleh kita ingatkan mereka letak nama sendiri. Jangan pilih nama yang sudah ada di sana. Jadi mudahkan kita untuk trace murid kita. Jadi ini satu kesilapan lah. Kita tak boleh lihat siapa Gus di sini. Kalau kita buka detail pun kita tak nampak siapa murid kita. Tapi kita boleh tengok murid ni banyak salah ke banyak yang betul. Okay. So inilah salah satu caranya. Kita boleh lihat. Kalau nak tukar time span, kalau kita nak tengok time span daripada lama ke ni, kalau pusingkan daripada singkat ke lama, macam itulah. Sama juga submitted order pun boleh tukar juga. Macam ni. Kita boleh tukar. So kita boleh lihat dan boleh print mana yang kita nak. Kita download selepas, katakan nak download yang submitted order ke, accuracy rate ke, semua kita boleh download setiap satu. Boleh je.
Jadi ini akan jadi salah satu bukti untuk pentaksiran kita. Betul tak? Menarik kan? Jadi inilah salah satu caranya yang ada dalam Z-Quiz yang membantu kita. Kalau kita lihat ni, all participant or manage class. Kalau ada banyak kelas kita dah daftarkan, kita boleh ikut kelas yang dia ajar. Boleh juga. Jadi inilah salah satunya kelebihan dalam Z-Quiz. Okay, semoga yang membantu cikgu-cikgu dan semua yang ada gunakan Z-Quiz. Harap kita akan terus guna Z-Quiz. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi.